Ini buah yang 100% tua. 100% tua. Tengok buah lah. Kita belah buah tengok. Tengok dia punya buah macam mana. Tengok dia punya buah. Bagi tengok dia punya air sekali. Bukan cakap buah, dia punya air sekali kita bagi tengok. Tu buah dia macam tu. Buah dia. Ni letak tepi dulu. Ni kita tengok dia punya jus pula. Macam mana jus dia. Dia punya jus tu, kita tengok berapa banyak dia punya jus. Ni kita pegang pakai tangan ni. Kita pegang sikit-sikit cukup lah. Ok, letak situ. Ni kita pegang pula. Oh, ni upah ni. Penuh semangkuk ni dia punya jus. Tu 100% tua. Tu. Ni mangkuk ni siapa buat pertanian dia tahulah mangkuk ni berapa ml. Ni saya rasa 100 ke 50 ke 60 ml ni. Ini. Tu. Tu semangkuk ni kita tak hayun tumpah-tumpah ni kalau bubuh melimpah. Ni dia punya kulit dia macam tu. Ini kulit dia. Tu. 100% tua. Tapi untuk jual komersial kita tak ambil yang 100% tua, kita ambil yang 80 ke 90% tua. Ini untuk makan sendiri boleh untuk 100% tua. Ni dia punya kulit. Okey, ni dia punya jus tu. Berapa banyak dia punya jus. Tertuang ni tengok. Melimpah pinggang ni. Tu dia punya biji. Dia punya biji tak banyak lah. Ni berapa ml. Tak nampak mata. Berapa ni? Belah dalam, belah luar. Tak nampak lah. Kalau boleh nampak tengok lah. Ni berapa lah. Tak nampak dia punya nombor. Berapa ni? Ini 60 ml, 60 ke 50 macam tu, 60. Tu dia punya kulit macam tu. Okey.